Assalamualaikum. Awak, kalau hujan-hujan ni kita makan nasi air. Marilah tengok Moti nak buat resepi nasi air. Allah sedapnya. Sejuk-sejuk makan nasi air. Simple je resepi dia tapi insya-Allah sedap ni. Mula-mula ni tengok. Kita nak masak nasi dululah. Kita rebuh tanak lah tau. Tanak nasi ni macam nasi biasa je. Basuh bersih-bersih. Mok guna rice cooker je. Tapi air kena double lah. Jangan bagi nasi tu macam sutir-sutir. Dia kena jadi nasi air. Jadi pecah, jadi macam bubur. Lepas tu kita masukkan dalam rice cooker. Lepas tu kita masak sup dia. Hari ni kita nak buat sup daging. Kita nak campur juga dengan ayam. Sama je macam nak buat mi soup tu. Letak tu serah, bawang besar bubuh sutir gitu je. Lepas tu bawang putih. Tak payah buat sutir-sutir, kita buang kulit, lepas tu parah atas dia tu je. Lepas tu lengkuas, bubuh je, masuk air, masuk je bahan-bahan ni semua. Lepas tu kita bubuhlah rempah kasar ni, rempah sekawan. Kalau siapa nak guna sup bunjuk pun boleh. Sama, lebih kurang je lah. Kita nak suruh dia bau wangi. Tak payah tumis ya, kita pakai bubuh gitu je. Lebih sihat lah. Lepas tu kita bubuh daging dia. Kalau sup ayam pula, nasi air, sup dia daging, lagi sedap rasa dia. Dah bubuh belaka tu, perasa dia pun bubuh belaka lah. Garam, gula, ajinomoto secukup rasa. Jangan lupa asam jawa dalam sesudu gitu. Bubuh air dia saja. Ni penyedap rasa. Belacan tadi tu kita tutup sampailah dia gelegok. Kalau kita nak tambah ayam, sebab nanti yang ni anak-anak nak makan ayam, bubuhlah ayam juga. Tunggulah sampailah daging tu puk molek. Kalau nak benda, kalau ada perut pun boleh. Ni lah celor suku. Kalau perut kena celor suku bila masak dah ayam tu, kena angkat, letak asing. Ni Mok angkat sebab daging tu lambat puk. Jadi rebuh, angkat dulu, jangan biar dia sama masak dengan daging tu, sebab gigi dia lecur sangat, tak sedap kot ayam ni. Angkat dulu buh suku, lepas tu tutup balik, tunggu daging masak. Sementara tunggu daging masak, kita buat air lada dia. Lada jarung dah besar, campurlah. Lepas tu bubuh cuka, bubuh gula, garam sikit. Kita blend. Cukup rasa masam manis dia tu. Allah, lada ni dan sedap ni. Kalau buat banyak, boleh simpan dalam peti. Esok-esok nak makan dengan mi soup ke mi rebuh ke boleh. Lepas tu siap dah, boleh hidang. Ni nasi tadi dia jadi gini. Dia tak jadi cair sebab kita nak dia jadi pekat gini, sebab kita nak makan dengan sup kan. Bukan bubur nasi. Kalau bubur nasi dia sekali dah dengan kuah dia tu. Lepas tu kita hidanglah dengan ayam, daging. Lepas tu tadi tu kacang, ikan bilis goreng, bubuh cambah. Ni telur masin. Kata telur masin tak sedap juga. Ni nasi air wajib ada telur masin. Mokti beli dengan FNN Livestock. Dia telur masin hok siap dah. Siapa boleh dapat dekat beg kuning tu. Dia ada sijil halal juga. Allah sedap ni. Kena try resepi ni. Simple tapi sedap. Selamat mencuba.